Korang kena tengok video ni sebelum korang nak beli Infinix Note Edge ni. Nak beli phone, tablet, aksesori Android atau iPhone? Tak payah keluar rumah. Beli terus di FM Mall. Mudah, cepat dan terus sampai depan pintu. Hai guys, kembali lagi. Untuk brand Infinix ni sekarang memang tengah rancak dia keluarkan model smartphone daripada kategori untuk entry level, mid range sehinggalah antaranya flagship iaitu Infinix Note 60 Ultra. Jadi kalau korang minat nak dapatkan, dah ready stock dekat factory mobile tapi stok sangat terhad. Jadi apa yang aku nak cerita sekarang ni yang menarik perhatian aku antara salah satu model yang keluarkan ialah Infinix Note Edge ni. Walaupun smartphone ni dalam kategori mid-range, tapi dia bagi sesuatu yang agak best dan powerful dengan harga yang ditawarkan. Apa benda tu? Jom aku share sikit. First kali kalau kita cakap pasal rekaan pada Infinix Note Edge ni. Untuk Infinix Note Edge ni, dia buat satu rekaan yang agak popular dulu dan dia bawa balik pada smartphone ni dengan rekaan yang curve ataupun melekung. Skrin melekung ni dia pada bahagian tepi. Dan sekarang kebanyakan smartphone dah mula tinggalkan design yang macam ni, lebih fokus kepada design yang more to boxy. Tapi untuk model ni dia cuba hidupkan balik idea tu. Bila kita tengok daripada depan memang nampak sleek dan nipis. Sebab lekungan tu dia bagi ilusi seolah-olah phone tu dia lebih slim daripada saiz sebenar. Tapi bila tengok dari atas ataupun bawah, barulah kita nampak ukuran sebenarnya. Hakikatnya ketebalan dia cuma sekitar lebih kurang 7.2 mm sahaja. Dan kalau kita pusing pula pada bahagian belakang dia, untuk back panel Infinix Note Edge ni menggunakan panel yang jenis matte. Tapi masih ada kilauan sikit, terutamanya kalau korang tengok warna Lunar Titanium. Dia akan nampak macam kelabu suang yang kadang-kadang ada sedikit tone warna ke arah kemasan, macam gold lah. Bergantung pada cahaya. Satu benda yang agak unik pada dekat phone ni ialah button one tap yang berwarna hijau terang ni. Button ni sebenarnya boleh custom. Jadi korang boleh set dia untuk buka kamera ataupun fungsi lain dengan sekali tekan. Dan model kamera pula dia akan memanjang ke bawah dengan untuk design kali ni. Dan design macam ni sebenarnya dah jadi trend sekarang. Dan lens kamera ni juga dia sedikit keluar. Jadi kalau korang letak phone ni atas meja memang dia tak rata lah. Dan satu lagi bagi karakter yang unik pada smartphone ni ialah dia punya lampu yang kita panggil sebagai active halo ring. Dia akan menyala bila ada notification. Dia bukan jenis lampu yang flashy macam phone-phone gaming yang sekarang tu, tapi cukup untuk bagi keunikan pada smartphone ni. Dan korang juga boleh set untuk panggilan ataupun notification yang tertentu, dan warna serta gaya cahaya tu boleh ikut cita rasa korang. Daripada segi penggunaan harian, smartphone ni memang selesa bila dipegang. Sebab apa? Dia menggunakan skrin yang curve. Cuma untuk aku secara personal memang aku tak suka skrin yang curve. Sebab apa? Memang korang akan selalu ghost touch kat tepi ni. Lebih-lebih lagi kalau smartphone ni dia tengah on. Tapi untuk skrin smartphone ni memang smooth dan sangat layan kalau korang gunakan sebagai telefon harian untuk korang scroll social media ataupun edit video konten ataupun korang nak layan movie. Daripada segi prestasi pula, untuk Infinix Note Edge ni dia dikuasakan oleh MediaTek Dimensity 7100 yang aku rasa dah cukup untuk korang gunakan dalam penggunaan harian. Dan aku juga dah cuba game yang boleh katakan kategori yang berat macam Genshin Impact, dan surprisingly dia boleh handle tanpa masalah. Stay korang kena gunakan setting yang low sedikit sebab dia akan drop frame dan cepat panas bila korang main lebih daripada 20 ke 30 minit. Masuk bahagian perisian pula, phone ni dia menggunakan Android 16 melalui XOS 16. Interface dia ni ada banyak fungsi, tapi jujurnya agak banyak juga aplikasi tambahan ataupun bloatware. Contohnya App Center yang suka hantar notification tanpa henti semata-mata nak tarik perhatian. Nah, nasib baik benda ni korang boleh matikan dalam setting smartphone ni. Tidak, memang aku rasa memang agak serabut lah. Selain tu juga ada beberapa fungsi AI yang termina dalam yang dipanggil sebagai Folex, dan setengah situasi dia memang sangat membantu. Tapi dia juga agak sensitif. Kalau ayat kita ada perkataan kasar sikit, terus dia akan diam. Untuk yang suka ubah suara interface phone, sistem operasi ni ada beberapa pilihan personality. Salah satunya yang menarik ialah wallpaper depth
of fade yang bagi efek seolah elemen gambar tu berada di depan ikon, dan nampak dia memang cantik dan ada efek 3D sikit. Cuma kekurangannya kadang-kadang elemen gambar tu dia akan tutup sebahagian ikon ataupun widget yang ada pada smartphone ni. Untuk kamera pula, smartphone ni datang dengan sensor yang agak besar dengan sensor utama dia 50 megapiksel. Walaupun bukan jenis aku cakaplah kamera flagship yang fancy, tapi dia boleh buat kerja dengan baik. Untuk penggunaan point to shoot biasa tu, gambar yang dihasilkan memang nampak jelas dan warna yang agak vibrant. Detail pun lebih baik daripada apa yang kita jangka untuk phone dalam harga yang macam ni. Kalau korang zoom sikit pun dia still bagi sharpness yang baik. Mungkin bukanlah betul-betul sharp untuk korang dapatkan detail macam rambut ataupun baju pada bucu-bucu tu, tapi masih okey. Mode portrait pula antara yang menarik. Subjek nampak lebih menonjol dengan latar belakang yang blur. Jadi kalau sesuai untuk ambil gambar untuk social media. Dan secara jujurnya, kamera ni sebenarnya banyak bergantung pada AI untuk korang dapat hasil yang cantik. Sekurang-kurangnya kesan AI tu tak terlalu keterlaluan sampai nampak pelik. Biasanya AI ni ia just bantu untuk sharpnesskan objek ataupun adjust warna supaya nampak lebih hidup. Dan satu perkara yang aku perasan pada smartphone ni, shutter dia sedikit lag bila korang shoot dalam keadaan low light ataupun waktu malam. Dan kelemahan lain juga yang ada pada smartphone ni ialah tak ada ultra wide. Bagi setengah orang mungkin tak penting, tapi kalau korang suka ambil gambar landscape ataupun group yang besar, ketiadaan lens ni memang sedikit terasa lah. Mungkin korang boleh gunakan zoom dia, tapi kualiti gambar tu akan drop sedikit. Daripada segi bateri pula, untuk Infinix Note Edge ni dia dibekalkan dengan kapasiti bateri yang cukup untuk korang guna lebih daripada sehari. Dan dia boleh bertahan hampir 2 hari kalau just untuk korang main gaming sikit ataupun untuk layan social media, memang lebih daripada 2 hari. Dan dalam ujian video loop pula, telefon ni dia mampu bertahan lebih daripada 15 jam sebelum bateri dia habis. Dan charger dia agak laju, daripada kosong untuk korang dapat penuh kurang daripada 1 jam saja bila korang perlu cas. So guys, dengan tanda harga RM999 untuk Infinix Note Edge ni, korang rasa berbaloi tak untuk korang beli? Ataupun korang spend sikit duit untuk upgrade ambil Note 60 Pro? Cuba korang komen. Dan kalau korang nak dapatkan siri Infinix Note 60, aku dah sediakan link dekat bawah. Boleh je beli dekat situ. So kita jumpa next video untuk video seterusnya. Mungkin aku akan buat comparison dengan model-model yang lain. Jangan lupa like, komen dan share, subscribe channel Factory Mobile. Factory Mobile, your gadget solution.